Dalam perjalanan daripada Hammam tadi nak menuju ke hotel Grand Turquoise, jarak lebih kurang 2.5 km. So kami try this walk. Ada mas. Kami try this walk meninggalkan kawan-kawan yang balik dengan kereta. Lebih kurang 2.5 km setengah jam menggunakan Google Map. Mudah-mudahan perjalanan kami berjaya. Tujuan kami ni nak jalan Brisk Walk ni, nak berjalan kaki ni ke hotel, nak tengok suasana malam di Pekan Pusa. Kalau tak, kalau kami naik kereta tak rasa lah. Tak nampak lah pemandangan. Sekarang ni kita tak takut dah nak jalan sendiri sebab ada Google Map. Kalau tak faham boleh Google Translate. Ya. Tengok depan ni, apa benda ni? Polis pun ramai. Sini pun polis juga panggilnya. Ejaannya pun polis. Dia tak takut. InsyaAllah Allah pun ada di mana-mana sahaja. Turki ni selamat lah insyaAllah. InsyaAllah. Kita jangan bawa cash banyak-banyak lah. Tapi satu lagi jangan lalu tempat-tempat sunyi lah. Kami tadi balik dari Hammam. Sebab kalau datang dengan package, dengan ejen, memang takkan sempat punya. Dan mereka pun tak pernah promote lah Hammam tu. Siapa yang datang sendiri boleh try. Ramai pula orang. Ramai orang. Dia ni pun jenis keluar malam juga lah. Kat Bursa ni ramai orang. Kat sini malam-malam meriah. Ramai orang daripada malam. Apa tu bang? Kalau nak berhenti lah. Tujuan jalan ni nak tengok lebih detail kalau nak benda yang kita minat kan. Autopark. Interact. Oh, parking. Autopark ni parking. Ada tak Iskandari kita nak try tu? Iskandar kebab. Sunyi terus lah. Bahaya. Kalau jalan Google Map, tunjuk jalan sunyi, jangan balik. Terus. Istana Buckingham. Kasut. Ini kanan. Ini terus. Kat sini ada tram. Tapi sebab kami tak beli kad Istanbul Card, kita tak beli lagi. Sini pakai Bursa Card lah. Ini pada keluar dah. Apa ni? Jalan je keluar terus. Ni jalan nak ke WC dia underground. Macam dekat Mekah pula. 100 lira. 100 lira ni RM13. T-shirt. Wah, ni RM20. Murah harga ni. Kena baju sini beli lah. Baju anak lelaki ni. Baju top. Dia beli lagi baju top ni, baju anak lelaki. Yang perempuan dah beli dah. Souvenir. Jangan beli dekat bazar yang pelancong tu. Ya. Dekat kedai yang sini pun murah pun. Jauh lagi ke bang? Lagi 1.9 km lagi.
Okay. 26 minit. Alah, dah setengah jam jalan. Betul lah. Lagi baik putih mata. Best tak tadi Hamam? Best lah. Saya really betul. Masa dia scrap kan. Dah scrap tu, bestnya. Yang scrap orang tua ke orang? Abang muda, Uzbekistan. Muda? Muda. Bukan orang Turkish. Bukan orang Uzbekistan. Tapi dia dalam Turki. Nampak macam pekerja-pekerja dia macam foreigner lah. Bukan orang Turki tau. Tapi tak tanya lah. Tapi dia orang betul keras badan tu lah. Bos orang muda. At the roundabout, take the second exit on Ramza Kaplan Jadis. Wah, kuda elektrik. Kuda skuter. Steel. Ni dah kiri dah. Oh, sini Kirapan Sari ni. Kenapa dah? Kirapan Sari ada Hamam juga. Dia stop dulu lah. Takut ni, ni minta bahaya. Betul.